sedang menyaksikan rakaman ini. Okey, saya Muhammad Fadil Al-Hakim bin Osmawi atau dikenali sebagai Coach Fadil Versatile. Okey, suka untuk saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada orang yang mengalukan saya untuk program pagi ini iaitu Tuan Taqiyuddin. Okey, jadi bismillahirrahmanirrahim. Sikit untuk recap balik suatu ketika dahulu. Dia bermula ketika saya sedang belajar di UiTM, kampus Puncak Perdana di Shah Alam. Untuk pengetahuan semua, sebelum saya melanjutkan pelajaran ke bidang ini, ke bidang seni, yang ini saya punya sarjana muda teknologi kreatif kepujian, teater, seni persembahan. Di mana saya dah kerja banyak kerja dah. Jadi saya ingin membawa harapan keluarga kerana dalam adik-beradik saya semua majoritinya adalah bekerja di sektor awam. Di government. Jadi bermula pada tahun sebenarnya kita nak ada satu jalan cerita untuk sama-sama ambil manfaat dan kesedaran untuk semua. Sebab saya yakin ada di kalangan hari ini yang sedang menyaksikan live ini, ada yang dah tidur bangun balik, dah tak sedar nak buat balik, ada yang dah pergi syarikat lain masuk balik. Okey, saya nak cerita, itulah saya. Okey, begini ceritanya. Saya bermula ketika tahun 2020. Jujur 2020 lamanya. Ya, lama. Saya sempat berada di syarikat ketika apa? Ketika berada di Bukit Puchong, ketika menyewa ketika itu. Saya naik motor nak ke syarikat tu pun saya dikejar dengan anjing. Maksudnya sampai dikejar sebab saya bawa motor mana syarikat ni. Anjing pula nampak macam membahayakan dia nak kejar. Sampai macam tu sekali. Ya Allah, tak. Sampailah ke syarikat dan bermula tahun itu. Kejadian bermula ketika saya telah tamat belajar di mana Afiq Askia sebagai leader saya menjemput saya untuk mendengar di bilik syarahannya di UiTM ketika itu. Dan pada masa itu dia menerangkanlah. Saya kata satu soalan dia. Bagaimana saya ingin memulakan perniagaan ini dalam keadaan saya kurang modal dan sebagainya. Jadi dia kata pada masa itu paling penting nak buat tak? Ayat Tuan Afiq Askia nak buat tak? Saya kata saya nak buat sebab saya nampak potensi ni. Ketahilah, okay, ni ayat closing saya bagi kongsi dekat korang. Orang kaya nak sihat, orang miskin nak sihat, orang susah nak sihat, orang senang pun nak sihat. Betul ke tidak? Nampak? Betul lah. Jadi tak ada pilihan. Jadi saya nampak pertama, kesihatan. Oh, ini produk kesihatan. Okey. Kedua, dunia hari ni kena terima benda yang nampak macam unik sikit. Bunyi yang unik sikit. Halia hitam. Kau jual apa? Halia hitam. Apa benda tu? Selalu kita dengar halia masak kan? Ada untuk masak kan? Ni halia hitam. Apa benda tu? Jadi, keduanya saya melihat satu benda yang asing. Pada masa itulah, pada masa penerangan oleh Tuan Afiq Askia ketika tahun 2020 tu, halia hitam apa benda ni? Jadi dia beritahu lah, yang ni Camphilia fabiflora kan. Dalam ni ada methoxyflavone dan bioflavonoid. Jadi benda-benda tu macam best lah nak dengar kan. Macam bioflavonoid kan. Something like. Pada masa itu, saya dengan Tuan Taki Gen Y lah. Kami Gen Y. Kan. Jadi nak kira pada masa itu, ketika benda ni berlaku, jadi saya sangat teruja untuk memulakan. Pada masa itu kita telah cuba posting di Facebook, TikTok dan sebagainya. Pada tahun 2020 tu, belum ada lagi sijil KKM tapi berpandukan kepada keyakinan. Ilmu closing yang kedua tadi ayat dia kalau cakap dekat orang, orang kaya nak sihat, orang miskin senang nak sihat. Betul kan? Okey, betul. Yang kedua ayat closing kita adalah keyakinan. Keyakinan akan menjadikan benda yang kurang tepat macam betul. Saya ulang sekali lagi jangan salah faham pula. Keyakinan akan membuatkan benda yang kurang tepat macam betul. Kerana di luar hari ini banyak orang cakap berdekah-dekah, cakap ini bagus dia, buat ini, letak duit apa semua, kita pun macam percaya sebab keyakinan yang disampaikan oleh presenter tersebut. Sedangkan kita tengah lupa. Betul ke tidak? Tetapi, itulah seronoknya Volten. Okey, selepas 2020 itu, saya mengorak langkah untuk ada ejen dan sebagainya. Sehinggalah tahun 2022 masuk ke 2023. Pada masa itu, saya sedang bekerja dekat sebuah syarikat. Okey. Pada masa itu, saya macam ni. Pada masa itu, saya dah ada pencapaian juga di Volten. Yang ini saya dah
top 100 di Volten. Saya dah pernah ada top income berapa dalam masa 3 hari 1,000 kot. 2 hari 1,000. Banyaklah ketika itu tahun itu. Tapi pada masa itu saya sedang ada bekerja di sebuah syarikat. Jadi saya tak dapat nak bahagikan masa tau. Bahagikan masa bekerja dengan masa di Volten apa semua. Saya pun berehat. Nampak? Ni. Yang ni tolong jangan ulang semua ejen-ejen Volten, tuan-tuan, perempuan, ayah-ayah, mak-mak, abang-abang, akak-akak. Berehat ni dia kena faham tau. Bisnes ni dia kena ada satu momentum. Masa tengah semangat tu, dia kena kejar. Kita bukan maraton asalkan sampai garisan penamat. Kita lumba lari. Kerana siapa lambat dia mungkin ketinggalan, dan ketinggalan kalah lah. Tapi tak bermaksud dia tak boleh teruskan lagi pertandingan seterusnya. Boleh, tapi ambil masa lah. Jadi saya berehat. Saya berehat tahun 2023, 2024. Hampir 2 tahun. 2 tahun itu apa? Adalah ejen-ejen di bawah saya yang meneruskan perniagaan ni dan sebagainya. Kemudian 2024 pertengahan tahun, okey, syarikat itu ada sedikit masalah dan sebagainya. Saya pun tak dapat nak meneruskan bekerja di syarikat tersebut. Saya teringat, nampak? Inilah orang kata, bila kita dah tahu apa yang kita buat, itulah yang beritahu oleh founder kita, anda faham, anda berjaya. Jadi pada masa itu saya terfaham satu perkara, apa yang saya pernah dengar, Volten kata, sekali seumur hidup jadi ejen. Saya bertanya, saya yang telefon leader saya, Tuan Hafiz Asqiat ketika itu. Tuan Hafiz, saya masih ada akaun ke? Saya dah 2 tahun, hampir 2 tahun tak buat apa-apa dia apa semua kan? Ada. Ya Allah, tuan-tuan dan puan-puan. Pada masa itu, saya tengok dalam akaun saya, banyak duit yang group sale commission, yang referral yang orang upgrade akaun satu. RP saya pun ada masa tu. Masa tu ada dalam 20 ke 30 RP dah masa tu. Wih, yang saya tak guna, maksudnya yang tersimpan lah, yang saya tak guna lagi. Ya Allah. Wih, nampak tak? Maksud dia nak beritahu, di Volten, apa yang mereka cakap itu benar-benar belaka. Jadi kita biasa dengar di sini jadi ejen sekali semua hidup, kan? Dia tidak ada bayar setiap bulan, dia tidak ada. Betul, sayalah testimoni itu. Di mana 2 tahun tak buat apa-apa, bayangkan. Saya sibuk dengan kerja lah kan. Anda pun mungkin ada kerja lain buat ni. Jadi sejak itu saya ambil keputusan, oi, ini tak boleh jadi. 2024 saya mengorak langkah untuk speed yang semaksimum yang saya boleh. Apa saya buat? Saya telah mengambil langkah sendiri walaupun tidak disuruh oleh sesiapa. Kerana saya dah mula faham tau. Ini bukan bisnes main-main lah. Ini bisnes betul-betul. Saya mengorak langkah daripada Kuala Lumpur. Maafkan saya asal daripada Desa Pandan, Kuala Lumpur. Jadi tinggal dekat sekitar tu. Nanti nak jumpa boleh lah. Okey. Jadi saya telah daripada Kuala Lumpur tu, saya mengumpulkan ejen-ejen yang nak aktif kembali. Nampak? Saya dah tidur. Bila saya bangun, saya dah jadi macam harimau yang kelaparan. Jadi saya telefon, tanya balik ejen-ejen lama yang dulu. Ada yang dah buat meniaga air, ada yang itu, ada meniaga baju. Saya tanya balik, kau nak buat lagi tak ni? Akaun kau masih aktif. Aku dah jadi bukti, testimoni. Akaun kau memang aktif. Diorang pun tengok, betul lah ni. Okay. Di KL, saya kumpul duit, mengembangkan sendiri, cari orang baru. Okey, ingat kita tidak boleh paksa orang untuk berubah sehingga orang itu ada kesedaran untuk berubah. Saya dah buat Volten dan keadaan sedar. Maksudnya masa tu saya ikut seminar leader, saya datang Volten sebab semangat kan. Volten power, kita bersemangat kan. Pada masa itu. Tapi 2024 detik yang saya buat Volten ni dengan kefahaman dan dengan memang kesungguhan dan memang rasa saya tahu apa saya buat. Maksudnya saya tahu saya buat ni saya dapat banyak ni. Saya begitu saya akan dapat begini. Okey. Daripada KL ke Selangor. Selangor naik lagi ke Perak. Saya mengembangkan perniagaan ini ke seluruh Malaysia seorang diri. Di mana ada beberapa ejen-ejen saya yang saya bawa
beberapa orang yang saya bawa bersama saya, seperti apa dia apa ada masalah keluarga sikit, seperti tapi boleh saya sebutkan saya, seperti Puan Ramla, seperti Puan Diana, seperti Puan Zunaida dan sebagainya. Ni antaranya lah. Ada yang lelaki, apa kita ikut. Jadi bila sampai dekat satu negeri tu kita macam ni tau. Konsep saya nak pergi ke satu negeri tu, sebelum kita sampai, ni bagi yang nak mengembangkan rangkaian luar daripada KL. Kadang kala okay, dia macam ni tau. Bisnes kita dah worldwide, dah global. Kita boleh guna TikTok, Instagram dan sebagainya. Tetapi saya tak dapat nak menidakkan ada di kalangan orang kampung, orang-orang yang dah bersara, yang dah pencen, ada duit. Tapi online pun tak tahu guna. Jadi kita nak jumpa dia, kita kena jumpa depan-depan. Dia tak tahu nak masuk live-live apa semua ni. Jadi saya kumpulkan, okay, kawan-kawan ni kan, ejen-ejen ni kan. Okay, kita ambil, okay, kalau kat kampung contoh kan, negeri-negeri ni, okay, ada saudara kat sini, okay, awak tidur rumah saudara awak, saya akan tidur dekat hotel sekian. Macam tu kita buat tau. Ataupun kalau saya ada saudara kat negeri tu, saya tidur rumah saudara saya, awak tidur rumah saudara saya. Nanti kita jumpa ejen-ejen yang kita bantu buat sama-sama. Saya telah pusing Malaysia dan pada masa itu yang tak sempat apa dia? Sabah Sarawak. Tak sempat pun bersebab. Kerana apa? Pada masa itu ada isu yang adalah pasal tiket flight ke apa, ada yang sebelum ni, masa tahun lepas tak silap, tahun lepas ke akhir tahun 2024. Okey. Jadi saya telah pusing ke seluruh Malaysia, 12 negeri lah. Lagi dua negeri tu Sabah Sarawak kan. Saya telah mengembangkan rangkaian saya ke merata negeri. Saya meletakkan saya akan ada ejen setiap negeri. Okey. Ilmu yang ketiga. Pertama tadi beritahu pasal kesihatan apa semua. Kedua, tolong buat dengan kesedaran. Okey, yang ketiga ni adalah bila anda nak mengembangkan rangkaian, anda kena bersedia untuk menghadapi dugaan-dugaan seperti masalah kewangan ke, seperti masalah maksa ke, komitmen dan sebagainya. Orang lain lemah tak apa, jangan anda yang lemah. Orang lain lemah, macam alam tak nak lah, itu lain. Anda yang kena ada satu keyakinan. Benda ni pun saya pun pernah diuji juga. Tapi saya mengambil langkah inisiatif untuk meneruskan. Orang kata satu titik air di atas satu batu yang keras lama-lama pasti berlekuk jua. Apa maksudnya? Batu tu keras. Dia ibarat kepala kita yang ada keegoan. Ibarat diri kita yang ada rasa, aku dah tahu dah MLM, aku dah tahu dah bisnes ni, aku dah tahu networking. Benda ni nak dipecahkan tu. Bila dah dipecahkan, itu yang boleh kita. Walton kata A, kita buat A. B, kita buat B. Saya cuba juga buat benda-benda macam formula lain lah, apalah, macam mana nak dapat. Tapi sebenarnya tak payah. Dia ikut. Sebab kita dah tak ada keegoan, tak ada apa kan. Jadi dah daripada part time dah jadi full time sekarang. Jadi pada masa itu saya dah mengembangkan ke seluruh Malaysia ini. Saya ingin mengambil sendiri testimoni apa yang saya buat. Okey, dalam ni saya nampak tadi ayahanda Tuan Awang Isa. Saya telah minta nombor telefon di Volten branch Kedah, yalah, di apa Kedah kan, Sungai Petani. Nak tanya ada tak nombor telefon Tuan Awang Isa. Saya telah pergi sendiri. Ada dalam ni ayahanda. Tengok. Okey, ada ayah, saya pergi jumpa sendiri Tuan Awang Isa. Ni masa tu saya seorang tau. Saya seorang. Masa tu ada ejen saya tak dapat ikut. Masa tu saya di utara benda kisah lah. Kalau di Perak saya jumpa Puan Siti, Allahyarham Cikgu Madi, Tuan Ismail Manjung kan. Pada masa itu. Kalau dekat Perak ni, masa tu saya dekat Kedah tu. Sebab kita dengar kan selalu Tuan Awang Isa disebut sebagai individu yang tinggal di kawasan perkampungan, yang dah ready macam-macam, yang ada pencapaian macam-macam. Jadi saya ni pada masa itu selama nampak bola daripada jauh. Sekarang ni saya telah telefon sendiri. Nampak tak? Ini disebutkan pasal keyakinan tadi tu. Saya, Assalamualaikum, maafkan saya ejen Volten. Saya nak belajar dan nak tahu sikit pasal Volten, boleh? Tuan Awang Isa, boleh datanglah apa semua. Dekat dengan berhampiran kawasan Alustar tempat beliau. Saya jumpa sini Tuan Awang Isa. Masya Allah. Pada masa itu, nampak? Tadi keyakinan untuk diri saya. Sekarang ni, keyakinan untuk diri saya dan untuk orang lain yang mana mengatakan betul ke dapat kereta free, betul ke orang begitu beli tanah berapa relong ni dengan duit Volten, betul ke? Ya Allah, pada masa itu saya datang jumpa di rumah Tuan Awang Isa bersama isteri beliau, ayahnya. Jadi pada masa itu kita, yalah biasalah kita minum lah di kafe Volten apa semua, kita berbual, saya tanya testimoni pasal kesihatan beliau. Saya tengok sendiri
Dengan mata saya sendiri. Relung-relung tanah yang dibeli hasil Great Volten. Drone-drone yang mana untuk baja dan sebagainya, pekerja-pekerja, ya Allah. Jadi ini bisnes bukan cakap pasal bisnes apa tau. Ini bisnes cakap pasal you nak buat, you susah pun boleh berjaya, you dah kaya pun boleh lagi bertambah senang, you dah ada pencapaian pun you boleh bantu orang lain berjaya. Jadi untuk 10 minit yang saya tengah cakap ni tadi, sedikit jalan cerita. Di mana bagaimana daripada part time di UiTM dan bermula daripada graduan lepas UiTM sehingga sekarang saya telah menjalankan perniagaan Voltaire secara sepenuh masa. Dan sebelum saya menyerahkan untuk pertanyaan seterusnya daripada Tuan Taki, di Voltaire, cepat atau lambat kejayaan anda, insya-Allah pasti berjaya. Cuma masa dan takdir saja menentukan. Saya serahkan kepada Tuan Taqiyuddin kembali. Okey, baik. Alhamdulillah. Jadi Tuan Fadil, bermakna Tuan Fadil daripada permulaan dengan sebagai part-timer, sebagai seorang student, okey, membuat bisnes, kan? So, yelah, waktu tu bila orang, bila fokus ataupun pergi belajar, kan? Of course lah, kita bila merantau di tempat orang, kan? Mesti kita akan cuba untuk nak cari income juga, kan? Di samping Betul, kita mengharapkan pinjaman PTPTN ataupun apa-apa dana, kan, daripada betul. pinjaman mak ayah kita, kan. So Betul. Tuan Fadil, yelah, kini kita cerita permulaan. Masa mula-mula Tuan Fadil pun memang pernah duduk dalam kampus, kan. Jadi boleh cerita tak cabaran sebagai seorang student waktu tu dia orang nak survive, hanya mengharapkan pinjaman, dan yelah, satu cabaran dan satu lagi solution yang kita boleh kongsikan dengan anak-anak muda yang belajar tu. Zaman-zaman study, kan, kita nak bagi idea supaya diorang buatlah satu part time seorang sebagai seorang bisnes, yalah, sama ada dia buat bisnes sendiri ke sebagai ejen Volten, lagi mudah, kan. Jadi boleh kongsi tak sebagai anak muda? Okey, baiklah. Okey, jadi apa-apa pun suka untuk saya mengucapkan jutaan terima kasih banyak-banyak kepada semua tim saya dan juga kepada leader-leader dan sifu saya, yakni saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Afiq Askia, Puan Zuhani Jamil, Alung Roslinda, Sifu Muhammad Isa Muhammad Fuad, Puan Sira dan semua tim saya di bawah rangkaian saya. Okey, sekarang ini saya ingin bercerita pula. Tadi 10 minit tadi saya dah cerita pasal perjalanan daripada mula sampai ni. Sekarang cabaran kita. Okey, kena faham kita ambil Gen Z. Gen Z pun dah mula belajar universiti sekarang. Gen Z dan Gen Y lah. Okey, baru habis belajar dan sebagainya. Pertama memang masalah duit. Duit ni masalah kerana masalah semua orang sebenarnya, tapi untuk pelajar ni potensi ada, keyakinan ada, tapi duit. Okey, jadi apa yang saya boleh kongsikan kat sini adalah pertamanya, okey, ni boleh tulis boleh tulis. Okey. Ketika saya tak ada duit, tadi kan saya dah beritahu tadi. Saya punya leader tu Afiq Asyik kata, kau nak buat tak nak buat? Kalau kau nak buat, kau cuba promosikan. Pertama sekali, kita kena minta orang yang nak buat di kalangan pelajar ini cari pelanggan dulu tau. Cari pelanggan dulu. Dia ibaratnya ambil order dulu. Okey. Apa yang berlaku ketika ini? Bila ambil order, saya kongsikan tips bagi yang ini bukan saja untuk pelajar, bahkan orang yang kata saya tak ada duit lah apa semua, kan. Okey, jangan, itu hanya alasan. Mana boleh tak ada duit? Kalau dia pergi kedai pun boleh makan nasi lemak roti canai. Boleh minum kopi teh dekat sana. Bayar pakai apa? Pakai duit, kan. Okey, saya kongsikan Pertama sekali, bagi orang yang ada masalah kewangan, memang kita tahu dia susah. Kita tahu dia kurang duit dan sebagainya. Okey, kita tanya dia betul nak buat tak? Kita kena bekerjasama dengan orang yang ada satu misi yang sama juga. Pada masa itu, saya nak buat. Jadi, saya punya leader beritahu, cari pelanggan. Apa yang saya buat? Saya promote lah
pas ada apa yang di apa dalam kita punya sistem kan dia ada bahagian education untuk ni kan, untuk poster lah apa benda tu kan, video semua. Saya share kan di status saya, di WhatsApp, di Instagram, di TikTok. Share yang manfaat ni, kelebihan kebolehan ni. Okey, bukan menjual di aplikasi tersebut, tapi share, siapa yang nak boleh PM saya, tanya saya. Kita mencari pelanggan. Okay? Anak muda ni dia aktif benda-benda ni. TikTok, Instagram ni, Facebook ni orang tengok setiap hari. Jadi kita ajar orang untuk okay, cuba awak sharekan apa semua. Ikut saya punya lah, I mean saya punya accuracy dia 10 orang saya hantar program ke acara ke nak beli ke tidak, seorang atau dua orang akan PM saya. Dalam Volten kan kita diajar cari 10 orang permulaan sampai jadi ejen, cari 10 orang. Jadi saya dah share kan, tapi kalau kita posting atau sebarkan manfaat atau kelebihan Volten ni pada sikit orang, memanglah susah nak dapatkan sedikit sabaran dia, susahlah nak dapat pelanggan. Kalau kita post pun pada sebarkan manfaat ni sikit, tapi kalau kita sebarkan manfaat ni banyak, jadi akan ada banyaklah yang ambil manfaat ini. Okey, apa yang berlaku adalah saya telah mensebarkan manfaat ini kepada rakan-rakan, keluarga dan sebagainya. Jadi daripada itu dapat 2-3 orang yang nak cuba produk dulu. Okey, mereka bagi duit. Okey, saya bagi contoh Okey. Ini back duit saya. Okey, sebagai contoh saja. Katakanlah ini produk Volten. Okey. Bila orang bagi duit, ni untuk orang yang tak ada duit lagi tau. Maksudnya orang tak ada duit nak jadi ejen. Ni saya ajar cara. Orang bagi duit. Guna duit dia ini untuk apa? Beli produk di Volten. Saya ulang sekali lagi. Orang ni tak ada duit. Orang nak beli kopi dengan dia. Contoh ni VCafe. Nak beli VCafe dengan dia. Okay? Masa nak beli VCafe dengan dia, kan kita ada leader. Kita boleh minta tolong leader kita tolong belikan. Ini duit untuk belikan produk. Atau leader kita mungkin dah ada stok, dia bagi guna pakai dulu produk itu. Tapi ingat, benda ni berhasil jika memang betul-betul nak buat. Okay? Saya nak buat. Jadi pada masa itu, kebetulan Tuan Hafiz sikit ada lebihan stok. Jadi saya cari pelanggan, duit dia tu disimpan, lalu bagi produk. Bagi orang tu nak produk je kan. Orang tu dapat produk, saya dapat duit. Berapa? RM60. Satu kotak VCafe. Saya cari lagi. Orang nak beli VCafe. 2. 120. 120 campur lagi 60. Dah jadi 180. Baki berapa? Pada masa itulah kita accuratekan berapa pula jumlah yang kita nak beli set tu. Okey? Jadi cukup saja sejumlah itu. Tapi ingat, yang ni Tuan Balen pernah beritahu. Jangan bagi orang berhutang. Jangan bagi orang sampai menyalahkan kita. Tuan Balen pernah nasihatkan saya dan dia beritahu perkara ini. Jadi ilmu ini termaktub kepada orang yang betul-betul dia nak buat dan kita nampak kesungguhan dia. Kita boleh bekerjasama. Sebab masalah pertama pelajar adalah memang berkaitan keuangan duit ini sendiri. Jadi ingat, kita tak bagi dia hutang Orang tu bagi duit, kita bagi produk. Tak ada hutang Cuma duit ni tadi kita boleh kumpulkan atau kita boleh bincang dengan leader kita untuk mengambil produk set kita sendiri nanti. Kemudian kita pulangkan kembali set yang telah dibagi pinjam. Atau yang kita dah beli daripada syarikat, seterusnya dia telah bagi kita barang tersebut. Jadi orang tu nak barang, kita bagi barang, duit dia kita beli barang. Itu. Yang ni yang pertama. Yang kedua, okey. Jadi anak muda ni sebenarnya kalau dia kena ditekankan tentang ni tau. Tentang benda senang untuk dapat duit. Okey, kadang-kadang masalah leader-leader hari ini adalah mereka menekan diorang ni macam saya kata ini bisnes perniagaan, networking tau. Tapi banyak orang sebut MLM, multi-level marketing. Jadi ada orang yang skeptikal perkara ini. Kena maintain kena apalah. Kadang-kadang ada juga yang menekan, kena beli produk apa semua kan. Jadi benda ni kena faham. Orang akan nak beli, orang akan nak buat bila dia sedar dan dia tahu dan dia faham untuk buat.
Take time sikit. Tips yang nombor 2 pertama tadi macam nak dapatkan modal kalau orang masalah kewangan. Kedua, untuk menawan hati anak muda ni meliputi lah Gen Y, Gen Z ni, untuk menawan hati mereka, kita kena take time sikit. Take time tak adalah terlalu lama. Take time ni adalah, contoh, diorang ni dah mula menjual. Kita bagi dia galakkan, bagi dia dorongan untuk dia meneruskan. Baguslah dapat jual satu VKF. Baguslah. Ini kita puji orang yang dah beli satu set je. Cuba kita puji orang yang beli walaupun 3 paket kopi RM10. Contohlah dia beli 3 paket. Kita pernah ada sistem kita pernah buat praktikal kan sebelum ni kan, jualan 3 paket RM10. Cuba kita puji dia untuk perkara kecil ni. Memang kita tahu masih jauh. Kita tak tahu bila dia akan sedar, kita tak tahu bila daripada batu yang hitam menjadi mutiara yang berkilau dari dasar laut. Nampak tak? Okey. Jadi untuk yang kedua, untuk bagi yang ada anak muda-muda ni, kena datang tadi bagi dia masa untuk dia buat sambil tu. Kita kena bagi dia kefahaman. Nak dapat kefahaman macam mana? Sama ada kita beritahu dia, ajak dia datang program-program event di Volten, dan juga kita menerangkan pasal Volten ni macam mana. Paling penting diorang ni kena ada satu turning point yang diorang dapat, dan berbeza setiap orang. Ada orang nampak benda ni kecantikan lah, vintage, produk vintage. Benda ni ada untuk kecantikan lah, bagus lah. Benda ni ada untuk kesihatan lah, macam tu. Okay. Tips yang ketiga, okay, cabaran anak muda sebenarnya berkaitan tentang apa? Berkaitan tentang pengaruh rakan sebaya. Pertama tadi berkaitan keuangan, cara dapat modal, saya dah beritahu cara. Kedua tadi tentang diorang ni tak suka dipaksa-paksa dalam ni. Kita pun yang dah dewasa ni tak nak dipaksa-paksa. Jadi bagi take time dalam masa tu, bagi diorang, ajak galakkan diorang dan puji diorang. Anak muda ni, diorang ni kalau perasan sekarang ni, diorang suka benda yang hype tau. Benda yang hype, benda yang ada vibe. Jadi bila benda tu diorang nampak seronok, diorang nampak macam best lah benda ni kan. Tak adalah macam program-program yang terlalu formal apa. Kerana perasan sekarang di Volten, dia dah mula buat benda ni secara santai, secara relax, secara macam happening. Benda-benda ni lah diorang suka. Okay, yang ketiga ni, diorang dipengaruh dengan rakan sebaya. Okay. Jadi, bila cabaran anak muda dipengaruhi rakan sebaya, kita yang nak menawan hati mereka, kita kena lihat, okay, dari apa yang diorang suka dan minat. Okay, dengar ni tips untuk, ni kesedaran untuk anda yang dah ejen ni, ataupun yang belum ejen, tak ada masalah. Sebenarnya, dalam apa sahaja pekerjaan atau perniagaan yang anda buat, semua boleh libatkan Volten, produk V-Series, produk vintage. Sebagai contoh, saya berborak dengan anak muda. Awak suka apa? Oh, saya suka hiking, Coach Fadil. Tahu apa saya beritahu dia? Oh, kita ada produk V-Protein. V-Protein ni bagus untuk kuatkan tulang dan juga untuk memberi stamina, dan juga bagus untuk membentuk otot. Dia suka hiking. Saya sarankan dia V-Protein. Okay. Ada anak muda yang lain. Saya suka pakai saya suka rambut saya kadang-kadang gugur, kadang-kadang apa. Oh, kita ada vitamin. Vitamin ni bagus untuk rambut, gigi, kulit dan sebagainya. Cubalah. Nampak tak? Kadang-kadang kita nak menyarankan, tak kisahlah ni untuk semua. Anak muda ke, dewasa ke, benda yang macam tak ada kaitan ataupun benda yang tak terlink dengan apa yang dia suka. Contoh, orang ni, contoh kalau pasal penyakit. Orang ni tengah sakit. Kita cerita pasal, woi, dekat sini kau akan ada RP. Kalau ada 10 set kanan, 10 set kiri, awak akan dapat 2 RP. Tak. Salah cara closing tu. Orang tengah sakit, kita cerita bagaimana nak ke arah yang kesihatan dia. Bila orang yang tengah ada masalah kewangan, kita cerita pasal untuk macam mana cara untuk menjana pendapatan. Benda ni. Jadi sebenarnya semua perkara saya dah buat kajian sendiri dan saya dah berborak dengan majoriti orang yang berbeza bidang, berbeza pekerjaan, berbeza latar belakang. Semua perkara boleh libatkan Volten. Kerja apa? Kerja office. Ada tak masa break? Ada. Boleh tak letak V-Cafe? Dia dah ejen kan? Letaklah V-Cafe ke Black Tea ke dekat sana masa diorang nak mengopi mengetih dekat pantry. Kerja office. Kalau orang kerja
buruh binaan ke, buat rumah ke apa ke, kan penat. Kita sarankan dia, kita ada VMAX. Nampak tak? Semua boleh libatkan budak Volten. Cuma kita kena tahu cara sahaja. Jadi ni 3 cabaran utama sebagai anak muda, sebagai pelajar, duit. Jangan desak, jangan paksa apa semua. Biarkan mereka berjalan secara alami. Dan yang ketiga adalah daripada pengaruh rakan sebaya itu, pastikan mereka berada di lingkungan yang betul. Dan bila kita banyak galakkan orang untuk bersama program yang membina keyakinan diri, untuk motivasi dan sebagainya, insya-Allah akan lahir ramai lagi anak muda yang lebih hebat daripada saya, lebih hebat daripada Tuan Taqiyuddin, lebih hebat lagi untuk berjaya di Volten International. Saya serahkan kepada Tuan Taqiyuddin kembali. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Tuan Fadil. Jadi Tuan Fadil, ah, kita nak dengar pula perkongsian daripada salah seorang testimoni yang Tuan Fadil bawakan dalam ni. Ya. Boleh kita minta beliau untuk bukakan kamera dan mic? Okey, baik. Okey, sebelum tu suka untuk saya memperkenalkan beliau. Okey, beliau ini adalah seorang yang saya kenal menerusi aplikasi TikTok sahaja. Okey? Jadi di mana bermula dengan saya dalam status story saya ada post pasal Volten, tetapi saya banyak post pasal cara hidup saya, lifestyle saya. Contoh macam hari ni lah. Di saat orang tengah bekerja, saya ada kat rumah. Tengah minum apa? Tengah minum di kafe. Jadi benda-benda ni yang menarik minat beliau. You buat apa? Kamu buat apa ni? Kenapa macam hari Isnin pun ada kat rumah, Selasa, sebab sekarang saya dah buat sepenuh masa yang Volten. Selasa pun boleh pergi jalan dengan keluarga apa semua. Jadi menarik perhatian dia. Jadi beliau ini juga seorang peminat kepada produk vitamin. Beliau ni suka jaga kulit, dan suka jaga penampilan diri. Beliau sekarang ini menetap di Selangor dan suka untuk saya perkenalkan kepada anda semua. Dia ini bernama Puan Putri Abu Bakar. Okey, dipersilakan untuk kongsikan testimoni mengambarkan produk Volten V-Series. Okey. Puan Putri, boleh bukakan kamera dan mic untuk kita nak dengar perkongsian. Assalamualaikum. Apa khabar? Okey, Sihat Puan? selamat pagi. Selamat pagi. Good morning, Okey Puan. non-Muslim. Apa khabar? Sihat Puan? Sehat, Alhamdulillah. Okey Puan. First, tadi saya dimaklumkan Puan Putri jumpa Tuan Fadil ni melalui TikTok. Betul ke? Betul. Okey, jadi boleh kongsikan macam mana Puan Putri boleh mendapat keyakinan untuk nak, orang kata apa, bila di market ni sekarang ni, orang kata apa, market stranger lah kan, stranger yang kita tak kenal kan. Jadi keyakinan Puan Putri untuk nak approach, untuk nak contact Tuan Fadil sebagai agent Volten kan. Mungkin tak, Puan Putri pun tak tahu dia buat Volten kan. So boleh tak terang ataupun share dengan kita macam mana dia boleh dapat keberanian nak contact Tuan Fadil tu dan nak try pula bisnes Volten ni, produk-produk kita. Silakan Puan Putri. Okey, Assalamualaikum. Macam ni ya. Pada permulaannya, saya nampak Tuan Fadil ni di dalam TikTok. So, I tengok apa Tuan Fadil ni buat. So, one day I tanya. Dia dah cerita lah, bla 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 bla. So, dia ajak keluar. Ajak jumpa. Saya kata, untuk apa? Kalau untuk bisnes saya mau. Tapi kalau untuk lain saya tak nak. Saya kata sebab saya banyak kerja. So one day anak saya yang sulung pengsan dalam rumah lepas adik dia kahwin. So saya balik, pintu tu double lock, tak boleh buka lah. Jadi after dah buka, dah bawa pergi hospital dengan ambulans. Kebesokan hari ni 2 hari lepas tu, saya kata macam mana saya nak buat? Ya, saya takut anak saya tak boleh berjalan. Jadi tiba-tiba Tuan Fadil call, saya kata bolehlah kita jumpa. Kalau pasal bisnes ni, I nak tengok apa benda. So dia bawa I terus pergi ke HQ Volten di Shah Alam. Dari situ dia terangkan segala-galanya. I rasa teruja. Why not I cuba dan tolong anak I. So before I daftar tu, dia tanya apa niat saya untuk menyertai syarikat ni.
So saya kata saya betul-betul niat kerana Allah ingin menolong anak saya. Itu saja. Okay. Then saya isi semua, saya dapat semua ni bawa balik. Bawa balik, saya bagi anak saya vitamin. Saya bagi tiga sachet je. 3 sachet sehari. Sebab saya tak pandai lagi masa tu kan. Okay, saya bagi. Dah bagi, saya tengok, lepas tu nampak ada kesannya. Dia ni sleep disc L4, L5, L6, L1. Maknanya dia dah teruk lah kan. So dari situlah saya rasa dengan produk ni memberi kepercayaan lebih lah. Jadi now saya pula yang makan ini. Saya suka ini sebab dia jadi orang kata sunblock dari dalam ke atas. Jadi saya tak payah lagi nak cari sunblock yang mahal. Saya minum ni jadi sunblock, dan saya lepas dah kita dah masukkan macam ni kan dalam cawan, kita minum. Kita boleh juga ambil sikit, kita just dab-dab untuk kulit kita. Juga saya buat begini, saya potong begini, saya just dab-dab-dab. Kalau malam lah. So pagi besok kalau saya bangun, saya rasa kulit saya lain. Jadi itu buat saya jatuh cinta. Okay. Itu saja. Alhamdulillah. Jadi Puan, bila Puan dah pun mendapat keyakinan atas produk, asbab produk hari ini dengan Allah izinkan, jadi yang anak Puan pun dah mendapat kesihatan. Ya, boleh rukuk semua, boleh semayang. Alhamdulillah. Jadi maknanya dengan permulaan 3 sachet ya. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Jadi ya. Boleh kongsikan tentang anak Puan yang tadi? Ya. Ya, boleh kongsikan yang anak Puan bila Alhamdulillah dengan permulaan 3 sachet dan hari ni dah boleh rukuk, solat kan. Jadi macam mana keyakinan anak Puan? Dia pun suka. Dia ni memang seorang yang susah dan degil nak masuk apa-apa. Kalau nak tunjuk produk ke, baru kita nak cakap, no. So dengan yang ini kan saya bagi, mungkin dia sakit rasakan, jadi bagi dia makan. Lepas pada yang ini, saya campur pula. Ya, saya bagi 1 week 3. Lepas tu saya campur dengan killer produk itu yang apa nama? VR4. Ya, halia hitam. Nampak dia lagi cergas. So alhamdulillah sangat-sangat. Sampai sekarang dia memang aktif. Walaupun dia pergi rehab, buat apa semua dengan hydro apa sama. Tapi alhamdulillah lah, tak adalah macam orang kata doktor nak bagi OKU punya ni pun dia tak mau. Dia nak buat kerja. So dia sekarang on this and VR4. Okey, baik. Jadi apa pesanan Puan Puteri sebagai orang kata pengguna produk kita ni, tambah-tambah pula datang daripada stranger yang memang bukan daripada kenalan kan, hanya melalui TikTok, iaitu cool market lah ya. So apa pesanan kepada kawan-kawan kita? Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Puan Salina. Ni boleh tak saya tanya pada yang guna tu, Puan apa tu? Boleh. Silakan. Anak dia makan berapa biji VR4? VR4 tu saya bagi dia macam ni. Saya tak mau benda ni drastik. Saya bagi dia 1 pagi, 1 malam. Tapi campurlah dengan ni ataupun satu-satu lah. Begitu. Satu-satu. Setiap hari. Sebab saya bagi dia sikit-sikit dulu, kita nak tengok how dia boleh adapt. Jadi sikit baru saya naik ke sikit. Begitu aja saya buat. Okey. So 2 je lah produk tu, VR dengan susu Yes. Okey. Terima kasih. Sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Yang sudi berkongsi ataupun sudi bertanya tadi kan. Jadi pesanan Puan Puteri kepada kawan-kawan kita ataupun stranger lah, terutamanya yang belum kenal Volten, produk Volten ni, apa pesanan Puan Puteri untuk dapatkan keyakinan tu yang penting. Okey. Di luar sana ya, macam-macam produk. So macam saya ni, walau macam-macam produk, saya mencari yang herbs dia memang takes time orang katakan, tapi walaupun dia lambat,
tapi berkesanan dia memang bagus. Tidak macam ada steroid apa semua, dia cepat tapi not lasting. Itu pada saya. Daripada dulu, daripada sekolah saya memang sunnah. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih Puan Puteri atas perkongsian, dan kita sebagai penutup untuk program kita, session kita pagi ini, Puan Puteri, kita nak invite Tuan Fadil. Mungkin ada apa-apa mesej yang nak kongsi dengan kita pagi ini, silakan. Okey, baiklah. Jadi untuk semua, okey, sebelum tu saya ingin menegaskan kat sini, takut ada orang yang bertanya pada saya, adakah saya tak beritahu. Okey, dia macam ni. Sebagai contoh, Puan Puteri ni, saya dah beritahu dah seperti yang diajar oleh Miss Jenny Tam, iaitu cara pemakanan kapsul tu berapa biji kan. Kalau orang macam makan banyak pun tak ada masalah, apa yang diberitahu oleh Miss Jenny Tam, sebab dia untuk kesihatan kita kan. Jadi 10 biji, 5 biji, 6 biji, 10 biji ke dan ke atas ke tak ada masalah. Cuma pada masa itu beliau ini, Puan Puteri, ada sedikit kerisauan, ketakutan. Betul ke? Jadi itu yang bermula dengan yang 2 biji tu. Lepas tu lama-lama dia dah mula ada keyakinan, baru dia naik slow-slow. Itu pada individu sendirilah. Jadi saya kena tegaskan ni, takut orang ingat saya tak ajar ke? Dah ajar dah. Dah beritahu dah kena makan sebanyak-banyak ini. Cuma pada masa itu beliau nak cuba dulu. Okey? Itu. Okey. Jadi untuk penutup pada kali ini, pertama sekali adalah kepada tuan-tuan dan puan-puan, abang-abang, akak-akak, boleh cuba telefon kembali, menjalinkan hubungan kembali, berhubung kembali dengan rakan-rakan yang dah jadi ejen sebelum ini. Kita kena faham, orang berhenti atau orang berehat atau orang dah tak buat atau orang buat bisnes lain, kenapa? Jadi, untuk kenal pasti benda ni, kita cuba tanya. Kita cuba berkenalan, kita cuba buat. Kalau orang tu sibuk pasal apa? Jadi kerana benda ni penting tau. Kita takkan tahu di manakah belian dan permata sebelum kita cuba menyelami dan daripada mana datangnya. Samalah macam mutiara. Daripada dalam perut bumi, macam mana jadi mutiara yang indah. Jadi, yang pertama nasihat untuk semua, tolonglah. Saya pun pernah berehat. Saya pun pernah tidur 2 tahun lagi. Bila saya bangun, saya ibarat harimau kelaparan. Sebab saya dah faham. Sebab saya dah ada satu keyakinan. Saya dah ada satu keinginan, kemahuan, kesedaran. Jadi tak mustahil. Ramai lagi ejen-ejen tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin terlepas pandang. Ajak balik. Buat Volten. Sekarang Volten bukan hanya sekadar kesihatan, tapi dah ada kecantikan. Pertama, nasihat ikhlas untuk semua. Ajak balik. Ni balik. Kalau dia memang, kita dah ajak, dia memang tak nak, perkara lain. Tapi, ajak dulu. Kedua, nasihat untuk semua, untuk menarik anak muda ni, nanti kita kena merancang. Nak panggil saya sedia berkhidmat. Kita boleh buat sama-sama. Saya pun akan panggil tim-tim saya, buat di Volten dan sebagainya, program khas untuk Gen Y. Maksudnya yang datang, Gen Y, Gen Z, yang datang tu anak muda. Jadi saya sendiri sebagai coach, saya memang dah ada satu cara presentation yang sama, slide yang sama, apa semua. Cuma cara pembawakan tu setelah anak muda yang macam mana. Jadi untuk Gen Y, Gen Z, kita mungkin boleh bersama-sama untuk fikirkan program-program nanti akan datang, khas untuk Gen Y, Gen Z. Macam mana nak menarik perhatian diorang. Jadi dalam itu mungkin kita, contoh sekarang ni kan, dunia, tak kisahlah tua muda apa benda, pasal bola sepak. Mungkin kita boleh cerita. Bayangkan kalau anda ada duit yang banyak, boleh tak tengok perlawanan bola sepak sebelum ini di stadium? Boleh. Contohlah benda macam ni. Benda ni lah yang kadang-kadang kita terlalu pandang. Bila kita cerita cara yang sama dengan orang yang tak sama, logiklah orang itu tak menerima cara yang tadi. Sebab ada cara begini, tapi formula yang sama, strategi yang sama, cuma cara penceritaan ataupun pembawakan tu. Yang kedua, kita boleh fikirkan nanti insyaAllah. Yang ketiga adalah nasihat yang terakhir untuk semua. Kejayaan menuntut kepada kesabaran. Kesabaran memberi kepada kekuatan. Kekuatan akan mendatangkan kepada keyakinan, dan keyakinan akan memberikan kesedaran dalam menjalankan perniagaan.
Jadi untuk anda semua yang masih belum mahir closing orang, yang belum tahu macam nak tarik anak muda, tak pandai nak buat apa, nak cari strangers macam mana, kita boleh belajar. Kita boleh buat sama-sama. Kita boleh menimba ilmu sama-sama untuk benda ni. Jangan melihat kepada orang yang dah berada di atas. Tetapi lihatlah proses sebelum dia berada di atas. Kadang-kadang kita hanya melihat, oh bolehlah kau dah top leader, kau dah ni apa dah ada, kau dah goal, kau dah ini. Salah pandangan tu, mindset tu dah tak betul. Diorang nak naik tu pun, kita kena tengok proses diorang nak naik tu. Bukan masa dah ada kat atas tu. Dan di Volten, kita pun boleh. Cuma masa saja menentukan. Masa saja yang akan menentukan kejayaan anda. Volten, power. Saya serahkan kepada Tuan Taqiyuddin. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Tuan Fadil dan juga tim beliau. Ya, tuan-tuan dan puan, hari ini kita ada dengar dah satu perkongsian yang memberi mesej kepada kita yang mana Volten ni kita perlukan anak-anak muda sebenarnya, ya, supaya memberi semangat. Dan saya percaya, ya, dengan adanya leader-leader hari ini yang telah pun mencapai kejayaan menjadi satu testimoni, ya. Jadi tuan-tuan dan puan, jom kita sama-sama bangkit semula. Kita bina bisnes ini dengan alaf kini, ya, dengan rangkaian network kita yang hari ini kita boleh bawa anak-anak muda sama-sama, sebab hari ini dengan adanya segmentation skincare, set rangkaian vintage, so ini satu booster untuk kita. Baik, jadi setakat itu saja pagi ini. InsyaAllah yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang khilaf, yang lemah itu datang daripada diri kami. Kita sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye-bye semua. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Salam. Terima kasih Tuan Taki. Sama-sama. Tuan Taki. Terima kasih Jumpa Tuan lagi. Taki. InsyaAllah. Terima kasih Tuan. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye. Kalau ada anak-anak muda tu beritahu Nanti jumpakan dengan Fadil Lelaki ke perempuan ke Mantap, mantap. InsyaAllah. Belajar-belajar.